Antara salah satu equipment yang paling dikenali ramai lah sebenarnya, kita ada V60. Kita still menggunakan biji kopi yang sama. Kita buat dia menggunakan equipment yang berbeza, akan menghasilkan rasa yang berbeza. Kita akan pakai 18 gram kopi. Selalunya aku akan pakai 23 klik dekat Comandante. So macam biasa, kita grind dulu. So untuk basahkan paper filter ni, ada setengah barista dia akan argue lah sama ada beza tak basahkan ataupun tak basahkan. Bila kita wet the paper filter, dia akan reducekan sedikit rasa kertas tu. Tapi untuk rasa kertas, kalau macam yang ni dia dah bleach, iaitu dia dah warna putih. So tak adalah kuat sangat actually rasa kertas tu berbanding yang warna brown. So di samping untuk kita basahkan, kita actually tengah memanaskan juga dia punya server ataupun dia punya karaf, iaitu yang di bawah ni. Untuk kali ni aku pakai 85 degree Celsius. So ni bila kita dah basahkan, yang ni tadi kita akan masukkan ke dalam cawan juga. So kita just nak make sure dia punya cup pun kita panaskan. Sebab apa? Sebab kita tak nak bila kita dah buat kopi tu dah siap nanti, kita tuang dekat cawan yang sejuk. Cawan yang sejuk tu dah akan menyerap haba daripada kopi tadi tu. So dia akan turunkan dia punya temperature dengan cepat. Bila turun dengan cepat tu, rasa dia pun akan berubah. Again, untuk korang praktis, korang punya sensory, korang kena baulah bila dia tengah kering macam ni, dry aroma dia. The dry aroma ni mengingatkan korang tentang bau apa. So, kita dah kosongkan dia, dah tear, lepas tu kita boleh start kita punya timer, okay? So, aku akan tuang yang pertama ni 60 gram. Dan korang boleh kacau. Okay, so aku akan tunggu sehingga untuk yang pertama ni 40 saat, biar dia steep lama sikit. Okay, and then next, tuang lagi 60 gram iaitu sehingga 120 gram. So, korang punya tuangan ni dalam bulatan yang besar dan dia punya ketinggian pun akan mempengaruhi dia punya extraction. So, kita tunggu sehingga air tu betul-betul dah surut, baru kita tuang yang ketiga. So, yang ketiga pun lagi 60 gram, bermakna sehingga 180 gram. So, dia punya warna biasanya daripada coklat yang pekat, dia akan jadi lagi cair. Yang menandakan dia punya extraction tu dah semakin selesai. So, korang bolehlah agitate dia buat kali terakhir. So, korang boleh terus cut off korang punya brewing bila dia sampai 2 minit 30 saat. End result. Aroma dia lebih tak ada bau minyak tu sangat. Okay, so basically yang mempengaruhi dia punya rasa tu, dia punya cawan, dia punya warna apa semua macam tu. Definitely dia punya brown sugar tu lebih pronounced lagi berbanding macam French press. Sebab French press tadi tu dia punya tapis tu tak berapa bersih. That is how kita buat V60 ataupun manual brew coffee.